Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam kuliah singkat kita. Sekarang kita melihat masalah orang yang berhak dan lebih utama menjadi imam. Sebelum pada kuliah yang lalu kita ada menyatakan ketinggian dan peranan besar seseorang yang menjadi imam, yang mendapat ganjaran dan kemuliaan penghormatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita akan meneliti ciri-ciri orang yang dilantik menjadi imam dan tingkatan-tingkatan ini. Siapakah yang lebih berhak dan lebih utama untuk diangkat atau dijadikan sebagai seorang imam dalam solat. Jadi orang yang lebih berhak atau diberi keutamaan untuk menjadi imam adalah mengikut tertib. Ada tertibnya. Jadi bukan sebarangan sembrono kita boleh menjadikan seseorang sebagai imam. Tapi dari segi dari segi fiqh, ada ciri-ciri dia supaya keadaan pelantikan seseorang dijadikan dia untuk ikutan dalam solat itu benar-benar sempurna, supaya ibadat kita itu ibadat yang baik dan sempurna. Baik, yang pertama penguasa di suatu tempat atau wilayah seperti sultan atau wakilnya. Jadi dalam tempat itu, kalaulah penguasa tempat itu, penguasa di sini mengikut tingkatan masing-masing lah. Kalau dalam wilayah yang besar, sebuah negara atau sebuah negeri, sudah tentu ketuanya, sultannya, ataupun khalifahnya, ataupun siapa-siapa yang menjadi tampuk pemerintahan dan kekuasaan dalam pemerintahan. Jadi orang ini orang yang pertama. Yang kedua, imam yang dilantik khas di sesuatu tempat. Ini dalam masyarakat kita hari ini, dalam dunia kita hari ini, kalau kita melihat pada dalam satu tempat, maknanya dalam konteks kita hari ini, qaryah lah. Dalam sebuah qaryah akan ada sebuah masjid qaryah yang didirikan Jumaat, maka imam yang dilantik itu adalah imam khas bagi tempat itu, bagi qaryah itu. Ini selepas daripada penguasa. Jadi dia diberi keutamaan. Yang ketiga, penghuni secara sah di suatu tempat yang didirikan solat jamaah. Sekiranya dia layak menjadi imam, maka orang yang memiliki manfaat tempat itu lebih utama menjadi imam daripada orang luar, walaupun orang luar itu lebih alim atau lebih faqih. Penghuni secara sah di suatu tempat yang didirikan solat jamaah. Contohnya rumah kita lah. Jadi kita lah yang menjadi imam. Kita yang lebih berhak. Maksudnya tuan-tuan, apabila disebut seseorang itu lebih berhak, maka dia lebih menepati kehendak syarak. Maka apabila seseorang itu yang menepati kehendak syarak, mudah-mudahan solatnya, doanya itu sampai. Kita nak dibandingkan orang dengan orang yang kurang menepati kehendak syarak. Ini walaupun nampak perkara itu kecil, tetapi kesannya besar di sisi syarak. Kerana kita melakukan dan menunaikan ibadat. Jadi apabila kita menunaikan ibadat, sudah tentu kita mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala. Jadi apa erti kalau kita menunaikan ibadat tanpa melihat kepada ciri-ciri untuk memenuhi keridhaan Allah Ta'ala? Sia-sia tuan-tuan. Ya? Jadi di sini yang ketiga adalah penghuni secara sah di suatu tempat yang didirikan solat itu. Sekiranya dia layak menjadi imam, maka orang yang memiliki manfaat tempat itu lebih berhak, lebih utama menjadi imam daripada orang luar. Sebagai tuan rumah, apabila kita dikunjungi oleh tetamu rakan kita, saudara kita, adik-beradik kita, pak menakan sebagainya, walaupun di kalangan adik-beradik kita itu, rakan-rakan itu lebih alim daripada kita,
seorang tokoh besar, alim dia, hafiz Quran lagi, bacaannya hebat. Tetapi oleh kerana rumah ini adalah rumah kita, maka kita di situ adalah lebih berhak untuk menjadi imam daripada orang lain. Kecuali sebaliknya, kita yang memberi keizinan atau mempelawa dia menjadi imam. Tetapi dari segi hak kita, bermakna tetamu tidaklah boleh sewenang-wenang yang menjadi imam. Walaupun dia sebagai seorang yang agamawan yang besar, yang hebat, tok guru dan sebagainya, tetapi dia tidaklah boleh sewenang-wenangnya melulu untuk menjadi imam. Mesti diberi keizinan oleh penghuni yang secara sah di satu tempat. Dialah yang lebih yang memiliki manfaat itu, ya. Sebagai tuan rumah. Jadi tuan rumah dulu yang sepatutnya kena jadi imam. Tapi ramai di kalangan kita yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini, tuan rumah tak mau jadi imam. Lebih mempelawa orang lain pula. Bukanlah kata tak boleh ataupun tidak sah, tetapi keutamaan itu sebenarnya tuan rumah. Yang dia yang jadi imam. Kecuali kalau dia kurang dari segi bacaan dan sebagainya, ya, ketika itu bolehlah mempelawa tetamunya untuk menjadi imam. Berikutnya yang keempat, menurut pendapat yang muktamad, bahawa penyewa rumah lebih utama menjadi imam daripada orang yang memberi sewa. Ini berlaku dalam masyarakat kita lah hari ini. Maknanya rumah itu milik kita, contoh, lalu disewakan. Apabila kita pergi ke rumah itu untuk mengutip sewa, contohnya nak kutip sewa lah. Masuk waktu kita solat berjamaah. Siapa yang lebih berhak menjadi imam? Rumah itu rumah kita. Disewa oleh seseorang, kawan kita, kenalan kita. Maka ketika ini macam yang sebelum ni, yang saya sebutkan sebelum ini, yang memiliki manfaat ketika itu, walaupun binaan rumah itu milik kita, tetapi manfaatnya itu sekarang disewa oleh seseorang. Maka penyewa itu lebih berhak menjadi imam daripada kita, walaupun kita tuan rumah. Ya. Dan orang yang memberi pinjam lebih utama menjadi imam daripada orang yang meminjam. Orang yang berhutang pula, dah berhutang dengan kita. Kita pula yang nak kena susah payah nak pergi tuntut, nak pergi ambil, pergi kutip. Ini pun fi'al dalam masyarakat kita juga, tuan-tuan. Jadi, tapi sebenarnya orang yang memberi pinjam, dalam masalah ni orang yang memberi pinjam, maknanya kita lah. Pinjam, berhutang, tetapi lambat nak bayar. Kita pula bersusah payah pergi cari dia, pergi ke rumah dia. Tapi rumah tu bukan rumah kita, rumah dia. Dia yang berhutang daripada kita. Masuk waktu solat, kita nak solat. Siapa yang lebih berhak menjadi imam? Kita. Kalaupun dia kata, aku tuan rumah. Tapi dalam masalah ini, kita yang memberi pinjam kepada dia, walaupun dia tuan rumah. Tetapi apabila bertemu macam ini, mungkin yang tuan rumah lah lebih utama lah, sebab di tempat dia. Ya, dalam masalah ini di tempat dia. Kalau di luar daripada tempat dia, ya kita lah sebagai orang yang memberi pinjam itu lebih utama. Berikutnya, orang yang lebih alim atau faqih. Di masjid surau, sekiranya tuan imam tak ada, apabila datang seseorang yang alim, untuk guru, ustaz, hafiz Quran, dia lebih diutamakan. Kemudian orang yang lebih alim tentang Al-Quran dari segi bacaan. Berikutnya orang yang lebih warak. Orang yang lebih warak kemudian daripada orang yang baca Quran. Orang yang lebih dahulu memeluk Islam. Orang yang lebih baik keturunannya. Perlu dilihat juga. Ini tertib tuan-tuan dan puan, mengikut tertib ya. Orang yang lebih elok kelakuannya atau perilakunya. Perangannya elok.
baik kelakuannya. Orang yang lebih bersih pakaiannya, yakni yang menjaga kebersihan. Tuan-tuan, perempuan dan penonton sekalian, rakan-rakan sekalian. Ini pun satu perkara yang perlu diberi perhatian kepada para pegawai masjid, terutamanya tuan-tuan imam. Penampilan tuan imam perlulah berada pada tahap yang terbaik. Bukan sahaja di mata manusia, tetapi juga kita di hadapan Allah Ta'ala. Perlu penampilannya yang terbaik bagi memimpin masyarakat. Sebab itulah dalam fiqh, para ulama meletakkan orang yang lebih bersih pakaiannya, yakni yang menjaga penampilan. Pakaiannya bersih, pakaiannya kemas, sesuai dengan sebagai seorang imam. Kalaupun pakai kain, kalaupun memakai seluar, tapi seluar yang baik pada pandangan masyarakat umum. Pada urufnya, seluar ini baik. Agak janggal dan peliklah kalau tuan-tuan imam kita memakai pakaian yang tidak sesuai dengan uruf setempat. Contohnya, untuk imam pakai tracksuit saja. T-shirt dan tracksuit jadi imam. Itu walaupun dari segi hukum menutup aurat dan sah, tetapi dalam konteks ini pada ketika itu sangat tidak sesuai penampilan seperti itu. Perlu menjaga kebersihan. Kita juga tengok dalam masyarakat kita, dalam karya-karya selalu dan kerap jugalah masjid-masjid mengadakan gotong royong dan sebagainya. Jadi imam perlu bijak dalam mengurus masa untuk dia memperkemaskan dan membersihkan diri untuk solat jamaah. Yalah, waktu gotong royong itu pakaian cara gotong royong kan, seluar, t-shirt, sebagainya. Jadi nanti apabila dah habis kerja berpeluh dan sebagainya, inilah yang perlu dipelihara. Ya, perlu mengurus masa bagi memenuhi maksud ini. Berikutnya, orang yang lebih bersih tubuh badannya, pakaian dulu, lepas itu baru orang yang bersih tubuh badan. Kemudian orang yang lebih baik pekerjaannya. Tuan imam, walaupun dia memimpin solat, tetapi dalam dia ada jawatan ataupun pekerjaan lain yang lebih rasmi, ini juga dinilai yang baik pekerjaannya. Orang yang lebih baik suaranya, orang yang lebih baik rupa parasnya. Rupa paras pun dilihat sebenarnya. Begitu halus para ulama kita meletak dan menerangkan ciri-ciri seseorang untuk menjadi lengkap dan sempurna dalam mengetuai memimpin solat jamaah. Sampai kalau takat pakaian tu okey lagi, ni sampai rupa paras pun dilihat dan dinilai sebenarnya. Sebab itu mesti dijaga dengan penampilan tadi ni. Penampilan bukan sekadar pada pakaian, tetapi penampilan pada dirinya juga. Iaitu dikemaskan, yang janggut, misai, jambangnya, rambutnya dirapikan. Itu tuan. Ciri ataupun perkara yang dinilai. Walaupun ramai di kalangan kita memandang ringan dalam ciri-ciri kecil yang macam ni, tetapi sebenarnya dinilai sebahagian perkara yang diberi perhatian juga oleh syarak sebagai seorang memimpin solat pada Allah Ta'ala. Kita sembah apa? Sembah Allah Ta'ala. Jadi sudah tentu sembah dalam keadaan kita lengkap. Bukan saja pakaian, tetapi juga kekemasan diri. Ya. Jadi tak bolehlah tu imam itu dengan tak terurus rambutnya, misai sampai tutup bibir, janggut tak dirapi, ya. Jambang tak dirapi,
Jadi itu tak kemas, penampilan yang kurang menarik. Dan yang terakhir, orang yang sudah berkahwin. Ha. Orang yang sudah berkahwin juga dinilai di sisi fiqh para ulama jika dibandingkan dengan orang yang belum berkahwin. Jadi kalau nak lantik tu imam, lantik imam yang sudah berkeluarga. Allahu a'lam.